Anda boleh tengok atas tu. So ni tak bercermin lagi, pas nak baki baju ni lah, dua-dua. Okay, Assalamualaikum, selamat datang channel Mak Jack. So video vlog kali ni kita akan tengok ni sebagai rujukan untuk aku tengok akan datang. Pukul ni 6 minit 14 hari bulan 3 2020 ni deh. Proses hok baru siap deh. So untuk video kali ni ada video vlog yang aku buat lah. So hari ni aku buat video vlognya. So hari ni kita nak tengok kawasan kita buat dah. Lebih kurang dalam berapa persen lagi. Dalam 40% lagi lah. So tinggal lagi 60% untuk siap lah. Sekarang ni pukul ni nak dekat dengan buka puasa ni. Ada lagi sejam setengah. So jom kita layan video ni lah. Sekarang ni tak siap lagi, lebih kurang dalam 40% lagi. Lah ni baru siap 40% lagi. So untuk ni kita nak buatnya pasal cermin. So ni tak siap lagi lah. Siap dah ni menara. So ni tangga menara. Anda boleh tengok atas tu. Tapi menara tu kalau yang orang gayak memang tak boleh naik lah, sebab tinggi gitu kan. So untuk ni menara ni siap dah ya menara. Menara ni siap dah. Tak siap lagi ni kedai ni. So ni tak bercermin lagi, pas nak baki, nak buat tirai alik dalam ni. Lepas tu nak buat sing. So untuk ni memang banyak lagi. So kita tengok dalam ni dulu. Okey. Update dah. Ni untuk rujukan kita tengok mula. Sekarang ni hok baru buatnya, kalau ikut ke baru ni dia sini ni dia kayu ikat batu merah dan pelah. So untuk lubang ni dia untuk exhaust fan. So untuk exhaust fan mudah. Nak masuk ke apa, mungkin sini dapur masuk. Dan sini kalau ikut ke dia ada sink sini. Jadi kata nak ubah ke sini lain lah. Mungkin sink tu duduk situ. Disebabkan depan ni kita nak buat lahar lagi ni. So kalau ikut ke nanti akan katak meja tu meja ni. So view sungai lah nampak. So untuk ni baru siap ikat bata melah ni. Ni macam ni melah agak lah. So untuk ni kita akan buat lahar di sikit, kita akan buat macam meja gini sikit. Lepas tu baru sini pak makan. So untuk ni banyak lagi dah. Kita bercadang ke untuk sini ni buai juga. Tiai pasalnya ruang ni kecil. So untuk yang ni tak siap lagi. Jom kita balik ke ni pula. So untuk ni baru siap pagar baru. Kalau ikut ke pagar ni, pagar dengan kayu pelet, kayu ni lah, dua-dua dan kayu pelet. So ni kita bercadang untuk cat juga. Untuk cat. Dan di sini ni atas ni tempat makan. Kalau ikut ke ni tangga dia. Tangga dia tak buat lagi lah. Dia akan naik ni tangga dia. So atas ni baru buat. So kalau ikut ke ni baru buat tirai. Baru pasal gelegar ni. Gelegar pun tak banyak, tak pasal lagi. Lepas tu tinggalnya zinc, pagar. Lepas tu sikit-sikit lah kapek, lepas meja di atas. Jadi tak tahu lagi lah proses ni lama lagi ke, sebab dana tidak mencukupi lagi. So yang ni kita akan tengok nanti siap lah. So video vlog gini lah. So untuk ni menara ni, kalau ikut ke kalau nak naik, untuk menara kita naik saja lah, tak bagi tahu. Tapi kalau nak naik juga kita akan cedek ke tali lah, sebab ni takut berbahaya ke. Tengok sini lebih kurang dalam 20 kaki lebih. Kira atas ni siap dah, cumanya kita malas naik lagi sebab kita gayak. So kita akan tengok atas ni pula. So kawasan ni depan ni kita ketok meja.
mengadak ni makan tengok bangun ni. Kemah deh. So kita tengok ni pula alik atas. Ni. Pak makan ni update ni. Pak makan ni gelega belum pasal lagi lah. So habis kita pasal dulu gelega deh. Jadi ni pokah ni habis kita buat tu aku alik atas deh. Ni pun pasal gelega ni pun ada juga orang kawasan ni pasal juga deh. So kalau ikut ke banyak lagi ni, tak cukup ni. Ni. So yang ni nak buat pagar keliling patangga. So tak tahu lagi bila lagi. Bercadar ni untuk bubuh zinc dulu. So bila siap ni boleh makan, boleh tengok view ni. So yang mana nak tepah makan sini boleh kontak kita, nanti siap kalau tak siap tak boleh kontak. So inilah keadaan. Tak cukup lagi gelega. Kalau ikut ke ambil dah adik. Ambil dah. Tak cukup. Tak cukup gelega. Tak cukup situ so. Banyak juga ni sini lagi. Jadi betul nak buka puasa ni. Tengok ni dulu. So ginilah keadaan alik atas. Kalau nak makan nanti pemandangan menghadap ni sungai. Tadi tak tahu lagi nak siap bila ni. Tadi kita pergi ambil kayu dulu. Okay, ni kayu lah ni ada kira ni. Sebab tak ada dah kayu. Huk ruai, huk tak muaknya sini. Sini. Situ. Kita potong, ni boleh kita situ. Ni. Ni potong boleh tak sini. Ada dah tu. Sikit aja. Cuma ni panjang agak ni. Okay, untuk atas ni tak siapnya pagar. Lepas tu zinc. Lepas tu nak tak meja atas ni lah. Atas ni. Meja ni kapet lah. Kalau ada modal lebih, tak kapet. So kita tengok dulu view depan ni. Sungai ni. Okey, tengok view Ni pemandangan alik kiri. Di sini. So meja makan ke duduk sini. Depan tu bangun ni. Depan sungai. Lepas tu alik ni pun pemandangan sungai juga. Jadi belum siap lagi. Jadi kalau siap ni boleh tengok bawah pula lah. Kita tengok bawah. Ada dah siap dah. Pokah. Lebih kurang 3 butir. Macamnya nak tak BBQ kita tak tahu lagi. So, kita tunggu dulu. Sini ada kursi strawberry. Ni kursi ni lama dah. Katnya berapa tahun? 5 tahun. 6 tahun. Kursi ni. Memang lama. Color pun pudar. So sini kita tengok lah. Kita ketok gambar sebab ada perancangnya. Nanti nak tengok lagu mana. Apabila siap deh. So ni rokah yang pertama. Dia mari sekali tu. Dan tempat barbecue lah. Mana boleh tengok. So ni tak siap lagi lah. Tak siap komplit lagi nak ni rata ke apa. Jadi ni rokah hook yang pertama. Bersebelah dengan ni. So bawah ni ada tempat makan. So kita pergi pula rokah yang kedua ni. So sini pun tak gani juga. So ni rokah yang kedua. Hari ikut ke. Ni tak kemah lagi. Ni rokah yang ketiga. So ni rokah yang keempat.
Sopak ni macam biasa wakah ni dia mari sekali. Wakah dengan tepat kita boleh main dulu lah. So kita tengah main dulu. So kalau nak dulu ni sesuai sangat kalau nak buat gambar dia kira okey. Dia bunyi. Saya kalau budak main ni bahaya aku ni kepit tangan aku ke apa. Budak anjur derah ke. Kapit tangan. Kita lolok kelik-kelik dulu. Mana tengok video ni, jangan lupa like, share, subscribe eh. So next video kita tengok video pula Tengok kalau kita nak pasang pagar ko, nak pasang zinc ko ataupun nak pasang benda-benda di kawasan ni lagi. Tengok lagu mana